Hai korang, hari ni kita nak buat kuih lompat tikam, kuih yang sangat popular pada bulan puasa di belah pantai timur. Kuih ni agak renyah sedikit untuk disediakan, gabungan pulut, tepung, santan dan gula melaka, sangat sedap. Bagi yang suka makan kuih ni tapi tak tahu cara nak buat, boleh tengok video ni sampai habis. Okey, jom kita start masak. Mula-mula kita nak buat pulut merah. Sediakan 2 cawan beras pulut, basuh sehingga bersih. Masukkan sedikit air untuk merendam. Tambahkan pewarna merah secukupnya. Gaul rata. Rendam beras pulut selama 1 ke 2 jam. Setelah 2 jam, beras pulut yang kita rendam sudah kembang elok. Seterusnya kita akan buang air dan toskan. Masuk beras pulut ke dalam bekas pengukus. Buat sedikit lubang pada bahagian tengah supaya wap naik. Dan pulut masak sekata. Tambahkan 1 helai daun pandan untuk lebih wangi. Seterusnya kita akan kukus untuk kali pertama selama 20 minit. Sementara pulut masak, kita sediakan santan cair untuk kita gaul bersama dengan pulut. 100 ml santan pekat, tambah 150 ml air, masukkan juga secubit garam. Kemudian gaul rata. Kita kembali kepada pulut sudah 20 minit. Balik-balikkan, pastikan pulut sudah masak sepenuhnya. Angkat dan masukkan ke dalam mangkuk. Semasa pulut masih panas, masukkan santan cair tadi dan gaul sebati. Masukkan santan secara bertahap supaya pulut dapat digaul rata bersama santan. Dah gaul sebati, masukkan balik ke dalam periuk pengukus. Kita akan kukus lagi sekali selama 10 minit. Setelah dikukus selama 10 minit, pulut pun sudah masak dengan elok. Bolehlah angkat. Seterusnya kita nak buat bahagian hijau. Kisar 6 helai daun pandan bersama 2 cawan air. Kemudian tapis. Dalam mangkuk masukkan air pandan sebanyak 2 cawan tadi. Tambahkan lagi 2 cawan air. Masukkan 2 cawan tepung beras. 4 sudu makan air kapur. Pewarna hijau secukupnya. Kemudian kacau sebati. Bila sudah kacau sebati, baru pindahkan ke atas dapur dan nyalakan api. Guna api sedang semasa memasak dan kena kacau sentiasa supaya tidak cepat hangit. Kacau dan masak sehingga adunan bertukar menjadi pekat dan berkilat. Bila tepung dah masak elok, boleh matikan api dan tuang masuk adunan ke dalam loyang. Ratakan permukaan atas tepung supaya rapi dan ketepikan. Seterusnya kita nak buat bahagian santan. Di sini kita gunakan 2 kotak santan kara.
2 kotak air, 1 sudu kecil garam, 3 sudu makan tepung beras, bancuh dengan sedikit air dan ketepikan dahulu. Dalam santan, kita masukkan sehelai daun pandan supaya wangi. Masak dahulu sehingga santan mendidih. Bila santan sudah mendidih, kita tuangkan bancuhan tepung beras tadi. Masak sekejap sehingga santan menjadi pekat. Santan sudah bertukar pekat, boleh matikan api. Seterusnya, kita akan sediakan air gula. Masukkan 2 keping gula nises ataupun sebanyak 200 gram, 1 helai daun pandan, 1 cawan air dan sedikit garam. Masak sehingga mendidih dan sehingga semua gula larut. Tapis dahulu dan ketepikan. Tunggu sehingga sejuk baru boleh dihidangkan. Sekarang bolehlah kita hidangkan. Letak tepung hijau, pulut, tuangkan santan dan juga air gula Melaka. Sangat sedap. Tepung hijaunya pun sedap. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.